Ingat kena standby dengan Lalina. Lah, rutuh dulu. Tebing batu rakit yo. La ilaha illallah. Berat menanang. Dah sebulan buka. Kos 5 juta tau. Oh, daripada kerajaan pusat. Apa nama ni, jalan tu. Kos dia daripada, bajet dia daripada pusat. Tapi tu, kontraktor siapa dia kontraktor? Mulatik siapa dia kontraktor? Barang dia guna. Bukan sikit boh. 5 juta. Tak 5 juta. Berlori-lori pitih tu. Ni cik audit sikit nak tengok barang benda dia pakai. Kontraktor mana hak buat tu. Ada otak tu. Oh, kerajaan negeri. Tapi ingat tuan-tuan, ni adalah ujian, bukan bala. Sebab berlaku kat negeri Terengganu 32-0. Kalau dekat negeri lain, ini adalah bala daripada Tuhan. Ini ujian sebab negeri Terengganu tak ada DAP. Kok muah?